Sis. Ada tak kemah untuk seorang? Ada nak tengok tak? Ha, nak. Jom. Ha, korang tengah cari kemah untuk seorang? Ni dia kita punya boot tent dari hutan cinta korang. Okey korang, jom Ali nak tunjuk dekat korang kita punya boot tent ni. Korang buka je bahagian tali dia ni tau. Lepas tu korang ikut je step macam Ali tengah buat sekarang. Dah siap. Dah. Okey korang, kita punya boot tent ni ada dua warna tau. Warna kaki dengan warna hitam. Dan saiz dalam dia ialah 215 cm. Muat untuk seorang dewasa. Okey korang, untuk lebar kita punya kemah boot tent ni pula ialah 95 cm tau. Jom Ali nak tunjuk dekat korang cara tutup kita punya boot tent ni. Okey, first korang cantumkan dari hujung ke hujung macam Ali tengah buat sekarang tau. Okey, yang kedua korang kena make sure kita punya logo dekat bahagian bawah tau. Lepas tu korang tolak je hujung ni ke dalam. Yang ketiga, korang kena pinggangkan yang ni ke bawah dan yang ni ke atas. Ataupun yang ni ke bawah ataupun yang ni ke atas. Okey, yang keempat, korang kemaskan je kita punya boot tent ni. Lepas korang dah kemaskan, korang ikat je dia. Okey, lepas korang dah kemaskan, korang simpan dalam kita punya storage bag tau. Jangan risau, kalau korang beli kita punya boot tent, kita akan bagi free storage bag dekat korang. Free tali dan pancang tau. Tada, dah siap. Kalau korang berminat dengan kita punya boot tent ni, korang jangan lupa gerak dekat beg kuning dekat bawah tau. Bye bye, see you korang di next video.